Qantas Airways bersedia mencipta sejarah baru dalam industri penerbangan menerusi perancangan memperkenalkan penerbangan tanpa henti paling panjang di dunia yang menghubungkan timur Australia dengan London atau New York. Inisiatif dikenali sebagai Projek Sunrise yang dirancang sejak 2017 itu bertujuan menyediakan penerbangan terus tanpa perlu singgah di hub transit di Asia atau Timur Tengah. Ketua Pegawai Eksekutif Qantas Vanessa Hudson berkata, perkhidmatan itu akan menggunakan pesawat Airbus jarak jauh yang diubah suai dan dijadual memulakan operasi menjelang penghujung tahun depan. Qantas menganggarkan projek tersebut mampu menyumbang lebih 282 juta dolar Australia bersamaan kira-kira 813 juta ringgit kepada pendapatan syarikat setiap tahun. Harga tiket bagi penerbangan itu dijangka sekitar 20% lebih mahal berbanding penerbangan yang mempunyai satu persinggahan, khususnya bagi penumpang kabin premium. Airbus memenangi kontrak Projek Sunrise pada 2019. Manakala pesawat Airbus A350-1000 ULR pertama daripada 12 unit yang ditempah dijangka diserahkan kepada Qantas pada April 2027 selepas berdepan kelewatan akibat pandemik COVID-19 dan gangguan rantaian bekalan global.